Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, projek kali ni kita nak tengok punca pipe tersumbat. Jadi alat yang digunakan adalah endoscope camera yang digunakan untuk tengok punca sumbatan di dalam pipe. Barang ni saya beli di Shopee dengan harga lebih kurang RM30. Link Shopee saya sediakan di ruangan komen dan description. Siapa berminat boleh klik lah. Okey, macam kes ni sinki toilet tersumbat. Jadi jom kita start unboxing kamera tu. Entah betul entah tidak kamera ni kan. Kita tengok sama-sama. Okey, pemilihan panjang kabel ni saya pilih total panjang 3.5 meter. Dia ada kategori panjang dia. Macam ni saya ambil maksimum 3.5 meter. Setelah baca manual, jadi langkah pertama kita download apps dia, iaitu iCamera HD. Dekat Google Play pun ada. So kita terus download dan open lah. Setelah buka apps tu, kita boleh allow permission untuk semua lah yang diperlukan untuk kamera tu berfungsi. Jadi untuk sambungan USB kabel, dia ada 3 jenis sambungan. Macam ni handphone saya Android ni, kita kena guna Type-C. Jadi cuma bukakan slot tu je, jadi boleh terus sambung ke handphone lah. Kekurangan kamera ni sebab dia punya head kamera tu panjang sikit, jadi agak kurang sesuai untuk pipe yang diameter bawah 1,5 inci, kurang sesuai. Dia akan ada kesukaran dekat elbow. Okey, semua punca kita dah jumpa. Minta semua komen, siapa tengok video ni komen agak-agak barang apa tu. Okey, terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, tanda support untuk video-video seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.